Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang dihormati ahli muslim haji dan ahli muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini marilah sama-sama kita menghayati ayat Al-Quran berkenaan dengan bab bercakap benar. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu berada bersama-sama orang-orang yang benar. Ayat ini mengenai seruan. Ayat ini menyuruh kepada manusia, kepada orang Islam, supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dengan makna mengikuti perintah Allah Ta'ala, ikut perintah Allah Ta'ala dan meninggal larangan Allah Ta'ala. Apa yang Allah Ta'ala buat, apa yang Allah Ta'ala suruh kena buat, apa yang Allah Ta'ala tinggal kena, apa yang Allah Ta'ala larang kena tinggal. Itu maksud takwa. Kalau orang tu kata saja dari mulut bertakwa kepada Allah Ta'ala, tetapi dalam masa yang sama buat perkara yang Allah Ta'ala larang, itu bukan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang di dalam ayat ini Allah Ta'ala suruh kita bersama dengan orang-orang yang benar. Nah, benar ini ialah ada dua perkataan. Ulama mengatakan, disebut oleh ulama, benar pada perkataan kita. Perkataan yang disampaikan oleh kita mestilah benar. Benar dengan realiti yang berlaku. Mana kita khabar sesuatu perkara, kita khabar ini berlaku peristiwa, berlaku belanggar ke berlaku apa-apa ke, mestilah benar dengan apa yang kita cakap tu. Jangan kita khabar hari ni kita khabar hari ni hari satu, padahal bukan hari satu cakap lawak tu tidak benar pada realiti, pada hari ni hari hak. Mana benar pada perbuatan kita mesti benar. Seperti sembahyang amalan kita mestilah sembahyang kita sembahyang kita, ibadat kita kepada Allah Ta'ala mestilah benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana benar? Benar mana melakukan ibadat biar selari dalam hati kita, selari dengan zahir amalan kita. Bukan amalan pada zahir saja nampak kita buat ibadat kepada Allah Ta'ala, tapi dalam hati kita bukan buat ibadat kepada Allah Ta'ala. Kita nak tunjuk orang, nak menunjuk-nunjuk kepada orang, nak suruh orang puji, nak suruh orang kata. Itu tidak benar ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hari kiamat kelak dipanggil tiga golongan. Yang pertama, orang yang baca Al-Quran di atas dunia. Dia baca Al-Quran, dipanggil orang baca Quran, dihadapkan di hadapan Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala tanya, apa yang membuat di atas dunia? Kalau aku membaca Al-Quran dan aku mengajarkan Al-Quran kepada orang. Ngajar suruh orang pandai. Kerana-Mu ya Allah, tujuan aku baca Al-Quran, tujuan aku mengajar Al-Quran kerana mengharapkan pahala-Mu ya Allah. Lalu Allah Ta'ala kata, mu pelawak, mu dusti, mu bukan mengaji Al-Quran, mengajar Al-Quran bukan kerana aku, tapi nak suruh orang kata mu ni pandai membaca Al-Quran, nak suruh orang puji lagu mu, mana bacaanmu merdu. Maka orang bangun pelawak atas dunia, mu dapatlah mana apa yang mu nak tu, nak suruh orang puji, nak suruh orang kata, benda telah dapat ada di atas dunia. Orang puji belaka, bacaanmu comel, batu bacaanmu merdu, boleh belaka habuan tu dalam dunia. Tapi hari ni mu tak boleh
pahala daripada aku. Tak boleh pahala sebab buat ibadat bukan kerana Allah Ta'ala, tidak benar kepada Allah Ta'ala, tidak ikhlas kepada Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala suruh malaikat heret orang ni masuk dalam neraka sebab tak ikhlas, tak benar kepada Allah Ta'ala. Kemudian dihadapkan orang yang suka menderma di atas dunia. Wahai derma korang. Lalu Allah Ta'ala tanya, apa yang membuat di atas dunia? Lalu dia kata, aku derma kepada waris-waris aku. Kalau ada keluarga aku yang susah, aku derma dia, aku belanja, aku beri duit kepada dia. Dan kalau orang, dia sebut dalam hadis, kalau orang musafir, tengah-tengah musafir tidak ada bekalan, terputus bekalan, aku beri bantuan kepada orang musafir itu. Tujuan apa buat gitu? Kerana mengharapkan pahalamu ya Allah. Lalu Allah Ta'ala kabarmu pelawak, mu dusta, bukan mu derma kerana aku, bukan mu derma ikhlas kerana aku, tapi mu derma nak suruh orang kata mu ni seorang dermawan, nak suruh mu orang kata mu banyak piti, nak suruh mu orang kata mu ni pemurah, beri semua duit orang. Maka pelawak pada hari ni Allah Ta'ala kabar, Allah Ta'ala suruh malaikat heret masuk dalam neraka, tak ada orang buang pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dihadapkan orang yang berjihad, orang yang berjihad di atas dunia. Lalu Allah Ta'ala tanya, apa yang membuat di atas dunia? Lalu lelaki ni kata, aku berjihad menentang musuh-musuhmu ya Allah, kerana mencari keredaanmu ya Allah, kerana mencari pahala daripadamu ya Allah. Lalu Allah Ta'ala kabarmu pelawak, bukan berjihad menentang musuh Islam, bukan kerana mencari keredaan aku, tapi nak suruh orang kata mu ni seorang yang berani, seorang yang hebat, nak suruh orang kata mu hebat, mu ni lawan musuh orang kafir, musuh kafir seorang lagi, suruh kata gitu. Maka Allah Ta'ala kata mu bohong. Lalu Allah Ta'ala suruh malaikat heret orang ni masuk dalam. Itu penting ikhlas, kebenaran dalam melakukan amalan mesti benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memanglah syaitan kecek dalam hati. Mana bila kita nak buat ibadat, syaitan akan kecek, mu buat ibadat ni jangan buat ibadat lah, jangan buat ibadat, takut lagi orang nampak orang mari riak dalam hati, mak syaitan akan kecek kita. Bila kita nak buat ibadat, jangan buat ibadat mu lagi orang nampak riak, mu nak buat ibadat riak, nak menunjuk kepada orang, syaitan akan kecek dalam hati supaya kita jangan buat ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana ulama kata teruskan buat ibadat, jangan mengharapkan bisikan-bisikan syaitan. Orang nampak ke orang tak nampak, teruskan buat ibadat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tu tipu dengan Allah, mana tipu dengan manusia kan? Mana dia buat ibadat, dia tipu Allah Ta'ala, dan dia menzahirkan kepada manusia bahawa dia buat ibadat kepada Allah Ta'ala. Tipu manusia juga. Orang nampak dia ni buat ibadat kepada Allah Ta'ala, padahal bukan. Pada hari akhirat nanti Allah tahu orang ni ingat ke buat ibadat kepada Allah Ta'ala kerana orang, kerana nak suruh aku puji dia, nak suruh aku kata dia ni bagus. Maka pada hari kiamat baru tahu. Allah Ta'ala tahu dah di atas dunia. Allah Ta'ala tahu apa yang ada di dalam hati orang. Jangan nak susuk, jangan nak susuk, jangan nak sembunyi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala Maha mengetahui segala apa yang ada dalam hati orang. Kemudian benar ni, ulama mengatakan di antara dosa yang sangat besar di sisi Allah, mana bercakap pelawak ni di antara dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana ulama disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wailun lilladzi, celakalah bagi orang yang bercakap kemudian dia berdusta. Dia bercakap lalu dia berdusta, tujuan apa? Liyudhika bihil qaum, tujuannya agar menyukakan dengan kata, dengan pelawak dia. Mana tujuan dia cakap pelawak? Nak suruh orang suka, nak suruh orang ketawa dengan pelawak dia. Nabi kata celakalah, wailul lahu, celakalah orang ni, wailul lahu, celakalah orang ni, wailul lahu, celakalah orang. 3 kali Nabi kata. Tu nak suruh orang suka, nak suruh orang ketawa. Nabi kata celaka. Nabi kata betapa besarnya dosa bercakap dusta dengan orang lain, cakap dusta. Kemudian antaranya yang paling besar cakap pelawak, berdusta nak ambil piti orang,
nak ambil harta orang. Mana ulama mengatakan wa asyaddu shay'in minal kadzib, seburuk-buruk bentuk perbohongan adalah dia berdusta sambil bersumpah. Berdusta kemudian bersumpah pula untuk mengambil harta orang dengan secara batil. Sebagai contoh, dia minta duit dengan orang. Ika boy, minggu lepas, sebulan lepas mau ada hutang aku 300 400 mau ada hutang aku. Ika boy sebagai contoh Zaid, sebagai contoh Ika boy Zaid mau ada hutang aku 300. Lalu Zaid mengingkari, aku dah ada hutang dengan bila hasil aku ada hutang kamu. Lalu bila Zaid mengingkari bahawa tak ada hutang, wallahi aku ada hutang aku, bersumpah secara basit, secara batil, secara palsu nak mengambil harta orang. Mana sumpah tu nak ambil harta orang, di antara dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian begitu juga orang tu ada hutang dengan orang tu ada hutang kita, bila kita hutang pada hutang kamu, wallahi wa billahi wa ta'ala pada hutang kamu, dosa besar juga. Nak ambil harta orang, nak ambil dua orang tu berbohongan yang paling teruk sekali di sisi Allah Taala. Bohong ni ada juga dibenarkan di dalam Islam. Antaranya di dalam peperangan, Allah Taala Nabi sebut di dalam hadis, al-harbu qid'ah, peperangan itu adalah tipu daya. Bila nak berdepan dengan musuh Islam, boleh menipu helah dengan musuh Islam, itu dibenarkan dalam Islam. Kemudian antaranya perbohongan yang dibenarkan ialah ketika nak mendamaikan orang, nak suruh orang damai, nak suruh orang tak kelahi balah. Sebagai contoh, Zaid dengan Sa'id sebagai contoh. Balah lama daripada kecil, daripada umur 20 sampai tua balah. Lalu kita nak mendamaikan antara Zaid dan Sa'id, lalu kita pergi Sa'id, kita khabar Sa'id nak baik dah denganmu. Balah nipu. Padahal tengah balah, tengah kelahi balah antara dua orang ni. Zaid nak Sa'id nak baik dah denganmu, tak membalah damai. Tua dah nak balah, nak damai dah, nak berhenti dah balah ni. Lalu Zaid pun kasih nak damai dengan Sa'id. Kemudian kita pergi ke Sa'id, kita khabar Zaid nak baik dah denganmu, nak membalah dah, lama dah balah ni. Kemudian bila kita khabar gitu, pelawak cakap pelawak gitu nak mendamaikan orang, tiba-tiba dua orang ni damai, boleh pahala pula. Hasil kita cakap pelawak nak mendamaikan antara dua tu dibenarkan di dalam. Ada lagi saya tak ingat. Mana kesimpulan secara umumnya cakap pelawak adalah dosa yang sangat besar di sisi Allah Taala. Nabi sebut dalam hadis, qulil haqq walau kana murra, bercakap benarlah walaupun pahit. Mana ayat ini? Ayat ya ayyuhallazina amanu taqwa wa kunu ma'as shadiqin, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan beradalah, dan hendaklah kamu berada bersama orang-orang yang benar. Ayat ini diturunkan kepada Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ka'ab bin Malik ni Allah Taala puji Ka'ab bin Malik sebab Ka'ab bin Malik bercakap benar di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisahnya, ceritanya, Ka'ab bin Malik ni ketika berlaku peperangan Tabuk, ketika Nabi melancarkan peperangan Tabuk. Peperangan Tabuk ni berlaku pada musim panas. Musim panas, dan pada musim itu buah sedang masuk. Buah masuk menyebabkan ramai orang malas nak pergi perang. Pada masa tu Nabi melancarkan peperangan nak pergi serang tentera Rom kat Tabuk. Sebab apa? Nabi dengar berita. Nabi dengar dapat berita bahawa tentera Rom nak serang Madinah. Nak serang Nabi, kerajaan Madinah. Kemudian Nabi dulu melancarkan, sebelum tentera Rom nak serang Madinah, Nabi dulu melancarkan serangan terhadap tentera Rom kat Tabuk. Mana daripada Madinah ke Tabuk memakan masa 1000 km. Lama perjalanan daripada Madinah ke Tabuk. Lalu Nabi siap-siap melancarkan secara terang-terangan nak pergi perang dalam peperangan Tabuk. Nak suruh orang Islam bersiap sedia. Nak suruh orang Islam buat perbekalan, bersiap sedia untuk berperang, buat persiapan nak pergi berperang dalam peperangan Tabuk. Asalnya Nabi ni dalam ketika nak perang, dia tak khabar secara terang-terangan. Dia khabar secara rahsia. Nak suruh musuh tak tahu. Nak suruh musuh Islam tak tahu. Pada kali ni Nabi khabar secara terang-terangan. Nak suruh orang Islam siap sungguh.
siap sungguh nak pergi perang dalam peperangan Tabuk. Tapi Ka'ab bin Malik ni dia buat dia ada persiapan dah, dia ada bekalan dah. Tetapi dia menangguh-nangguhkan persiapan. Dia tengok sahabat Nabi buat persiapan nak pergi berperang dalam peperangan Tabuk. Esoklah aku buat persiapan. Nanti esok pula dia keluar, dia tengok sahabat Nabi buat persiapan dah. Esoklah kan ketika Nabi nak pergi ke Tabuk, Ka'ab bin Malik khabar, nanti balik aku siap lah. Bila balik rumah dah buat persiapan pun. Dah buat persiapan Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Sehinggalah Nabi sampai kat Tabuk, Ka'ab bin Malik masih berada di Madinah. Masih berada di Madinah, dah buat persiapan. Menangguh-nangguhkan. Esok-esok dah pergi dalam peperangan Tabuk. Dan peperangan Tabuk ini tidak berlaku peperangan sedikit pun. Nabi duduk kat Tabuk selama 20 hari. Nabi duduk kat Tabuk selama 20 hari menunggu kedatangan tentera Rom. Tetapi tentera Rom takut nak berperang. Allah Ta'ala beri dalam hati, jadi letak dalam hati tentera Rom ni takut nak menghadapi Nabi SAW. Mana selepas Nabi tunggu 20 hari tak sabar, Nabi pun balik. Suruh Nabi pun suruh sahabat Nabi balik ke Madinah. Kemudian masa dalam perjalanan Nabi ke Madinah ni, siapa berita kepada Ka'ab bin Malik. Siapa berita kepada Ka'ab bin Malik bahawa Nabi on the way dalam perjalanan nak balik ke Madinah. Ka'ab bin Malik pun berasa gelisah dah. Macam mana aku nak jawab di hadapan Nabi SAW. Lalu Ka'ab bin Malik pun berbincang dengan ahli keluarga dia, berbincang dengan kawan-kawan dia, macam mana nak cakap dengan Nabi, macam mana nak memberi alasan kepada Nabi SAW sebab apa dia tidak ikut serta dalam peperangan Tabuk. Pada asalnya Ka'ab bin Malik ni nak cakap pelawak. Pada asalnya Ka'ab bin Malik nak cakap pelawak di hadapan Nabi, nak melepaskan diri daripada melepaskan hukuman daripada Nabi SAW. Kemudian diberitahu Nabi nak sapa dekat Madinah. Sikit lagi nak sapa dekat Madinah. Mula-mula nak cakap pelawak. Lepas tu mari dalam hati Ka'ab bin Malik, aku nak bercakap pelawak. Hilang kebatilan yang ada dalam Ka'ab bin Malik. Nak mula-mula nak cakap pelawak, hilang. Dia bertekad dalam hati, berazam dalam hati. Walau apa-apa tindakan yang dikenakan ke atas dia, Ka'ab bin Malik nak cakap benar di hadapan Nabi SAW. Selepas Nabi sampai ke Madinah, Nabi di antara sunnah Nabi SAW, Nabi tak balik ke rumah dulu. Nabi singgah ke masjid dulu. Nabi singgah ke masjid, Nabi sembahyang sunat kat masjid. Itu sunnah yang dilupakan oleh orang ramai. Bila balik musafir daripada jauh, pulang ke rumah lalu tak sembahyang tak singgah masjid. Nabi di antara sunnah Nabi, dia singgah masjid dulu, sembahyang sunat kat masjid. Nabi buat dan Nabi suruh sahabat Nabi buat. Nabi suruh Jabir bin Abdullah. Bila Jabir bin Abdullah balik daripada musafir yang jauh pergi menghadap Nabi kat masjid, Nabi suruh sembahyang dulu. Lepas tu baru menghadap Nabi SAW. Lepas Nabi sembahyang, Nabi tunggu para sahabat. Antara yang mula-mula mari puak munafik lah. Puak munafik 90 orang yang tidak menghadiri, tidak bersama dengan Nabi dalam peperangan Tabuk. Puak munafik mari dekat Nabi memberi alasan macam-macam kepada Nabi SAW. Sebab aku tidak pergi perang sebab ginilah, alasan-alasan yang palsu. Yang palsu kepada Nabi SAW. Siap bersumpah lagi depan Nabi SAW. Lalu Nabi pun bila buat munafik ni dia alasan, Nabi maafkan. Nabi terima alasan dan Nabi maafkan buat munafik ni. Bukan Nabi siap istighfar pula, tolong minta ampun kepada puak munafik ni. Tapi Allah Ta'ala khabar Nabi dia walaupun dia tahu dalam hati orang, dari mana Allah Ta'ala beritahu kepada dia bahawa orang munafik ni beriman dalam hati dia, dua orang tak beriman. Tapi Allah Ta'ala, Nabi menghukum secara zahir. Nabi tak hukum apa yang ada dalam hati. Nabi syair kalau minta istighfar pula kepada puak munafik. Tapi Allah Ta'ala khabar di dalam Al-Quran, istaghfir lahum am lam tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falam yaghfirallahu lahum. Sama ada mung istighfar untuk puak munafik ni ataupun mung tidak istighfar untuk puak munafik. Allah Ta'ala khabar in tastaghfir lahum 70 marrah,
jika kamu istighfar, kamu minta ampun kepada puak munafik ni 70 kali, Allah Ta'ala kata falam yaghfirallahu lahum, Allah Ta'ala tidak akan sekali-kali mengampunkan mereka. Itu penegasan Allah Ta'ala kepada Nabi SAW. Allah Ta'ala dah ampun walaupun istighfar yang ahli buat menafik, Allah Ta'ala dah ampun walaupun itu istighfar Nabi SAW. Kemudian selepas buat menafik menghadap Nabi, Ka'ab bin Malik tu, Ka'ab bin Malik menghadap Nabi SAW. Bila Nabi tengok Ka'ab bin Malik, Nabi senyum nak marah kepada Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala. Sebab apa? Sebab Ka'ab bin Malik ni dia ada dua tunggangan. Sebelum peperangan Tabuk dia ada satu tunggangan saja. Peperangan Uhud, peperangan apa lagi? Peperangan Uhud, peperangan Badar dia pergi. Peperangan Badar Ka'ab bin Malik dah pergi, tapi Nabi dak menghukum lah. Tidak ada tindakan ke atas Ka'ab bin Malik sebab peperangan Badar ni bukan Nabi nak keluar berperang pada asalnya. Nabi nak pergi rapas harta barang dagangan orang kafir Quraisy yang nak berniaga kat Syam. Mana orang kafir nak berniaga kat Syam bawa barang dagangan banyak, Nabi nak pergi rapas tengah jalan bersama 300 orang. Tu ada asalnya. Nabi nak pergi berperang. Nabi ada nak pergi rapas aja. Oleh kerana di atas kehendak Allah Ta'ala berkehendak berlakunya peperangan antara orang kafir Quraisy dengan Nabi SAW di Badar. Itu Nabi dah ambil tindakan sebab Nabi bukan keluar nak pergi berperang. Dalam peperangan Uhud ke, Ka'ab bin Malik ada satu tunggangan. Dalam peperangan Tabuk ni, Ka'ab bin Malik ada dua tunggangan Ka'ab bin Malik. Memang dia nak pergi, tapi akibat sikap menangguh-nangguhkan dia, jadi tak pergi berperang dalam peperangan Tabuk. Oleh sebab itulah ulama kata kalau kita ada nak buat kerja, kita jangan tangguh-tangguh. Selalu buat kerja lalu, selalu buat amal lalu. Kalau kita tangguh-tangguh, esoklah, nantilah, esoklah, tak akan buat kerja kita. Akibat sikap menangguh-nangguh. Mana buat lalu kerja. Mana banyak kali kalau ada orang mengaji, kalau ada orang buat PhD tesis kan, mana dia tangguh, nantilah aku nulis tesis, nantilah aku esok aku nulis tesis. Ini dihadapi oleh saya lah sebab saya betul belajar. Esoklah tak akan buat sebulan, dah jadi tangguh. Kena kalau nak buat lalu, tak boleh tangguh-tangguh. Mana buat lalu kerja. Kemudian bila Ka'ab bin Malik temu dengan Nabi khabar. Ka'ab bin Malik khabar kepada Nabi SAW. Mana Ka'ab bin Malik khabar, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak ada, mana aku tak pergi dalam peperangan Tabuk ni bukan ada alasan apa pun. Ada alasan sikit pun. Saja aku je menangguhkan persiapan nak pergi berperang dalam peperangan Tabuk. Saja aku menangguh. Mana tu cakap benar, perkataan benar Ka'ab bin Malik kepada Nabi SAW. Ka'ab bin Malik khabar aku ni dalam peperangan Tabuk ni aku mengumpulkan dua tunggangan. Aku mempersiapkan dua tunggangan. Sebelum peperangan aku mempersiapkan dua tunggangan. Satu tunggangan saja. Dalam peperangan ni aku mempersiapkan dua tunggangan. Tapi aku dogi, sifat aku menangguh-nangguhkan, dogi. Sampai tertinggal daripada Nabi SAW. Dan Ka'ab bin Malik khabar, aku diberikan kepandaian berhujah. Mana kalau aku duduk di hadapan raja-raja, di hadapan pemimpin besar, kalau aku ada buat salah dengan pemimpin besar ni, aku akan berdebat, aku akan beri alasan, aku akan beri dalih macam mana beri dalih walau apa secara sekalipun untuk melepaskan diri daripada tindakan pemimpin. Takut sebab aku ni Allah Ta'ala berikan aku kepatahan berhujah, boleh berhujah. Kalau aku cakap, kalau aku berhujah, pemimpin tu akan melepaskan aku daripada hukuman dia. Tapi aku denganmu, aku tak boleh cakap pelawak. Aku tak boleh, tetapi aku tidak boleh bercakap pelawak denganmu pada hari ini. Mana aku boleh cakap pelawak denganmu pada hari ini. Mana pada hari ini aku cakap pelawak denganmu, mu reda. Tapi esok lusa, aku takut esok lusa Ka'ab bin Malik khabar, Allah Ta'ala menurunkan ayat kepadamu, Allah Ta'ala menurunkan ayat kepada Nabi.
khabar kepada Ka'ab bin Malik cakap pelawak, menyebabkan Nabi murka kepada Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala. Sebab itulah Ka'ab bin Malik nak bercakap pelawak depan Nabi SAW. Sebab Ka'ab bin Malik takut esok lusa Allah Ta'ala turunkan wahyu, menyebabkan Nabi murka. Orang munafik tak, dia berani cakap pelawak depan Nabi sebab dia tidak beriman, tidak yakin bahawa Nabi ni adalah Rasulullah SAW. Sebab itulah dia berani cakap pelawak, dia bersumpah lagi depan Nabi SAW. Manakala Ka'ab bin Malik ni seorang sahabat yang beriman sungguh-sungguh kepada Nabi SAW, tak berani cakap pelawak sikit. Mana beriman sungguh-sungguh bahawa Nabi ni adalah Rasulullah. Sebab itulah dia tak berani cakap pelawak. Kemudian selepas Ka'ab bin Malik mengaku gitu depan Nabi, lalu Nabi kata, amma hadza faqad sadaq, ada pun orang ini maka sesungguhnya dia telah bercakap benar. Fazhab, maka pergilah. Nabi dok minta ampun, dok tolong minta ampun kepada Ka'ab bin Malik. Nabi suruh pergi sehingga Allah Ta'ala menyelesaikan hukuman kepadamu. Allah Ta'ala menyelesaikan hukuman kepadamu. Allah Ta'ala mana? Tunggu keputusan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sama ada nak mengampunkan Ka'ab bin Malik ataupun tidak mengampunkan Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian selepas Ka'ab bin Malik pergi, kisah ni panjang, kita reka-reka kalau nak baca habis mungkin 2-3 kuliah. Reka-reka selepas Ka'ab bin Malik, Nabi suruh Ka'ab bin Malik pergi, kemudian Nabi membuat keputusan. Nabi kabur kepada orang mah, suruh pulau Ka'ab bin Malik. Bukan Ka'ab bin Malik saja yang dak pergi berperang dalam peperangan apa ni. Ka'ab bin Malik, Murarah bin Ar-Rabi' dan Al-Hilal bin Umayyah. Murarah bin Ar-Rabi' dan Al-Hilal bin Umayyah ni memberi alasan sama dengan alasan Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu. Mana menyebabkan 3 orang ni dipulau oleh Nabi SAW. Memang sahabat ikhlas sungguh, memang beriman sungguh 3 orang ni kepada Nabi SAW. Tak macam orang munafik tadi. Mana apabila bila Nabi buat keputusan gitu, orang mampu pakai pulau Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu dan Murarah bin Ar-Rabi' dan Al-Hilal bin Umayyah. Mana sehinggalah disebut di dalam hadis, mana bila mereka berjalan orang dok layak. Mana Ka'ab bin Malik ni walaupun dipulau oleh Nabi, Ka'ab bin Malik mengambil keputusan tetap berjalan, tetap keluar juga daripada rumah, tetap keluar pergi pasar walaupun orang dah layak, walaupun orang tak tegur. Dia pergi depan sahabat Nabi tak layak, dia beri salam kepada sahabat Nabi tak jawab salam dia. Kemudian dia beri salam, dia pergi masjid, dia beri salam kepada Nabi tak jawab salam. Nabi dah jawab salam, dia tak tahu. Ka'ab bin Malik khabar, tak tahu sama ada Nabi menggerakkan bibir dia menjawab salam tu atau tidak. Ka'ab bin Malik khabar gitu kepada dalam riwayat kena hadis. Manakala 2 orang, Murarah bin Ar-Rabi' dan Al-Hilal bin Umayyah ni tidak seperti Ka'ab bin Malik. Sejak dipulaukan oleh Nabi, duduk rumah, menangis kat rumah, tak keluar bilik, tak keluar rumah, duduk kat rumah je. Duduk kat rumah mengenangkan nasib, macam mengenangkan nasib pengakhiran dia macam mana, adakah dia diampunkan oleh Allah ataupun tidak. Duduk rumah aje. Ka'ab bin Malik ni sebab dia orang muda lagi masa ni, sebab itulah dia ketah hati yang kita berani keluar rumah. Mana Ka'ab bin Malik ni di pulau sampai 50 hari. Mana pada masa pemulauan dia ni, pada masa dia kena pulau, banyak-banyaklah cubaan daripada Raja Rom. Mana mengirim surat menawarkan, Raja Rom menawarkan kepada Ka'ab bin Malik supaya mari kat dia. Mana Raja Rom sanggup berkongsi sunnah dengan dia, berkongsi kerajaan dengan Ka'ab bin Malik, mari kat kami. Mari kat kami akan tolongmu. Dalam mana Raja Rom kata dalam surat tu. Bila Ka'ab bin Malik baca surat Raja Rom, Ka'ab bin Malik pun pergi kat dapur bakar surat Raja Rom. Mana sebab apa Ka'ab bin Malik bakar? Takut esok lusa dia tergoda dengan surat tawaran tu. Sebab itulah Ka'ab bin Malik dia bakar lalu. Masa dia tidak tertarik dengan surat tawaran Raja Rom. Mana takut esok lusa
mari tergoda. Kalau dia tak bakar, mari tergoda dengan surat tawar Raja Gerung. Kalau dia bakar dah, esok lusa dia mari tertarik dengan surat tawaran Raja Gerung. Nak terima tawaran Raja Gerung tak boleh dah. Sebab surat tawaran tu terbakar dah. Tak ada apa-apa dah. Tak ada nak terima dah. Terbakar dah. Sebab itulah Raja Gerung Ka'ab bin Malik bakar lalu. Kemudian betapa perinya Ka'ab bin Malik ni semasa dia kena pulau, sepupunya Qatadah ni adalah sepupu yang disayangi oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu. Bila Ka'ab bin Malik tegur sepupu dia, memberi salam kepada sepupu dia tak jawab. Salam Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala. Sebab apa? Mematuhi perintah Nabi. Walaupun Ka'ab bin Malik sepupu yang dia sayang, demi mematuhi perintah Nabi suruh pulau, dia pulaukan Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ni kuatnya keimanan para sahabat radhiyallahu taala anhu. Yang memang kuat. Walaupun di pulau tetap beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Ka'ab bin Malik ni selepas 40 hari di pulau oleh Nabi dan para sahabat. Selepas 40 hari mari utusan Nabi mari ke Ka'ab bin Malik khabar bahawa Nabi suruh mengasingkan diri daripada isteri. Nabi suruh asing. Lalu Ka'ab bin Malik tanya, adakah Nabi suruh cerai isteri aku? Lalu utusan Nabi khabar, Nabi tak suruh cerai pun. Nabi suruh mu mengasingkan diri daripada isteri. Ulama kata, kalau Nabi suruh cerai, Nabi suruh Ka'ab bin Malik cerai isteri dia, maka nescaya Ka'ab bin Malik akan cerai isteri dia demi mematuhi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu keimanan, kekuatan, iman yang kuat ada pada diri Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu. Bila lepas mendapat perintah daripada Nabi, lalu Ka'ab bin Malik pun suruh bini dia balik rumah keluarga dia. Ulama mengatakan bila kita khabar mu balik rumah keluarga mu lah, baliklah ke rumah keluarga mu, tidak jatuh tolak jika disertai dalam hati niat. Jika diniatkan dalam hati, bila kita khabar mu baliklah ke rumah keluarga mu, balik rumah keluarga mu, kita niat cerai, maka jatuh tolak. Tu di dalam mazhab Syafi'i. Kalau kita khabar balik ke rumah keluarga mu, tak jatuh tolak. Mana jatuh tolak jika tidak diniatkan dalam hati. Kok bala cakap tu tegang itu aku cerai mu, mana jatuh tolak Walaupun bergurau pun jatuh tolak, bersungguh pun jatuh tolak. Bergurau pun jadi bersungguh pun jadi bergurau. Lalu gurau dalam bab tolak. Mana cerai 3 kali jatuh tolak 3 kali ada cek balik rojak dah. Mana kecuali ulama mengatakan cerai dalam hati. Cerai dalam hati tak tolak. Kita cerai dalam hati dengan tidak dilapaskan pada mulut, tidak jatuh tolak. 3 kali, 4 kali, 5 kali dalam hati, tak dilapaskan pada mulut, tak jatuh tolak. Ada dalam mazhab Syafi'i. Kemudian selepas utusan Nabi pergi kat Hilal, utusan Nabi pergi kat Murarah bin Aghabah dan Al-Hilal bin Umayyah. Mana utusan Nabi pergi kat Hilal bin Umayyah khabar bahawa Nabi suruh mengasingkan diri daripada isterimu. Lalu utusan Nabi pergi kat Murarah bin Aghabah, suruh Murarah bin Aghabah menasingkan diri daripada isterimu. Lalu isteri Hilal bila dapat perintah, suruh mengasingkan diri daripada isteri dia. Isteri Hilal ni pergi menghadap Nabi tu. Minta izin dengan Nabi supaya izinkan dia berkhidmat kepada Hilal bin Umayyah. Sebab Hilal bin Umayyah ni orang tua yang terabah, yang tidak ada hamba, tidak ada qadar. Kalau aku lock dia, aku biarkan dia dalam mana makan minum ni tak ada orang jagalah. Sebab dia tak ada hamba, dia dah apa tua. Lalu Nabi membenarkan, Nabi mengizinkan isteri Hilal berkhidmat kepada Hilal bin Umayyah dengan syarat Hilal tidak boleh menghampiri dia, tidak boleh bersetubuh dengan isteri dia. Lalu isteri dia kata, jangan bimbanglah wahai Rasulullah,
Sesungguhnya Hilal ni tak ada nafsu dengan aku sejak dia dipulaukan olehmu. Dia dekat rumah sejak dipulaukan olehmu, dia sentiasa menangis kat rumah. Mana dia menangis kat rumah 40 hari dah menangis kat rumah. Mana mengenangkan nasib. Macam manalah nasib aku ni, penakhiran aku macam mana, adakah diterima oleh Allah Ta'ala ataupun taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana jangan bimbang Nabi isteri Hilal khabar kepada Nabi SAW. Kemudian selepas Ka'ab bin Malik ni, selepas Hilal bin Umayyah ni, isteri dia, nampak isteri Hilal dapat berkhidmat kepada Hilal bin Umayyah. Keluarga Ka'ab bin Malik ni berasa apa? Nak pujuk Ka'ab bin Malik. Keluarga Ka'ab bin Malik bila tengok isteri Hilal dapat berkhidmat dengan Hilal, keluarga Ka'ab ni mari pujuk kepada Ka'ab bin Malik, suruh Ka'ab bin Malik diminta izin dengan Nabi, suruh minta izin supaya isteri dia berkhidmat dengan Ka'ab bin Malik. Tu Ka'ab bin Malik nambah, kami balik aku tidak mahu minta izin dengan Nabi. Hilal bin Umayyah orang tua, aku ni orang muda, aku tak tahu apa yang dikatakan oleh Nabi SAW bila aku minta izin dengan Nabi SAW. Nak kenapa? Takut Nabi marah aku ke, Nabi kata aku ke. Lalu tu penegasan Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Sehinggalah Ka'ab bin Malik duduk seorang selama 10 hari. 40 hari dia di pulau, kemudian cukup 50 hari. Selepas 50 hari di mana Ka'ab bin Malik ni pada mulanya dia pergi semayang Masjid Rama. Walaupun di pulau oleh Nabi, dia pergi semayang Masjid Rama, tapi lah kali mai orang pulau dak rega, memari sejak dak rega, dak layang. Lalu dia mengambil keputusan dia semayang kat rumah. Semayang kat rumah, mana pada waktu subuh, tengah-tengah dia semayang, selepas dia semayang dia terdengar satu laungan di atas bukit. Dia dengar, dia khabar, wahai Ka'ab bin Malik, abshir ya Ka'ab, wahai Ka'ab, bergembiralah wahai Ka'ab bin Malik, taubatmu diampunkan oleh Allah Ta'ala. Pada asal ceritanya, selepas semayang subuh pada hari yang ke-50 tu, pada subuh, Nabi mengumumkan kepada orang ramai, bahawa Allah Ta'ala menurunkan ayat kepada Nabi SAW bahawa Ka'ab bin Malik, Murarah bin Ar-Rabi' dan Al-Hilal bin Umayyah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterima taubatnya oleh Allah Ta'ala. Bila sahabat dengar gitu daripada Nabi, sahabat bergegah keluar daripada masjid. Seorang tu keluar pergi panjat bukit Salak. Mana pergi panjat, pergi naik bukit Salak. Kemudian dia kata, abshir ya Ka'ab, bergembiralah wahai Ka'ab, taubatmu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sunnah. Mana perkara yang diajar oleh para sahabat. Bila dapat berita kawan kita dapat nikmat, lalu dia menggembirakan sahabat tu. Mana sebagai ni cara yang diajar oleh sahabat Nabi lah. Mana bila kita dapat kerja, bila saing kita dapat kerja ke, saing kita dok tahu dia dapat kerja, kita tahu bahawa saing kita dapat kerja, dapat nikmat, lalu kita pun menggembirakan dia. Menggembirakan dia, kita kali ni diajar oleh Nabi, diajar oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Cara tu, kemudian seorang tu naik atas bukit, kemudian keluar daripada masjid, menunggang kuda pergi kat rumah Ka'ab bin Malik, khabar kepada Ka'ab bin Malik bahawa taubatmu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila Ka'ab bin Malik dengar berita ni, Ka'ab bin Malik gembira, tersungkur sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berterima kasih kepada Allah Ta'ala. Selama 50 hari dia menderita, dia dipulaukan oleh Nabi SAW. Kalau orang lain murtad dah saya. Murtad kalau orang yang lemah iman, keluar daripada agama Islam. Ni orang yang kuat iman, betul-betul iman, beriman sungguh-sungguh kepada Allah, kepada Nabi SAW. Mana Ka'ab bin Malik ni, bila dapat berita daripada dua orang ni, Ka'ab bin Malik dia sedekah. Mana Ka'ab bin Malik ni, dia pakai, pada masa tu dia ada dua pakaian. Ada dua pakaian,
dia cabut dua pakaian. Dia bagi kepada orang ni, kepada orang yang menyampaikan berita. Bagi kepada orang ni, bagi kepada orang ni, sehingga dia tidak ada pakaian. Itu mana cara yang diajar oleh sahabat. Bila kita, orang menyampaikan berita gembira kepada orang, kita kena beri duit, beri hadiah sikit. Itu cara yang diajar oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Mana sehingga tak ada baju, tak ada baju, tak ada baju, dan dia nak menghadap Nabi. Nak menghadap Nabi macam mana, tak ada baju. Lalu dia pun pergi pinjam dengan waris-waris dia, keluarga dia. Dia pinjam waris-waris dia, kemudian selepas tu dia pergi menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas dia menghadap Nabi, mana semasa nak pergi menghadap Nabi, dalam perjalanan nak pergi menghadap Nabi ni, orang ucap tahniah. Mana ucap tahniah lah, sebab Allah Ta'ala mengampunkan dia, Allah Ta'ala terima, berbondong-bondong para sahabat semasa nak pergi menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah dia sampai kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga sampai kat Nabi, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Nabi kata, absir bi khairin yauma marra alayka muzwaladatka ummuka. Bergembiralah wahai Ka'ab dengan sebaik-baik hari yang pernah berlalu dalam hidupmu sejak ibumu melahirkan. Mana sejak ibumu melahirkan, ini merupakan sebaik-baik hari sekali. Semenjak ibumu dilahirkan, ini hari sebaik-baik hari sekali. Sebab mu dapat pengampunan direct daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu merupakan hari yang sebaik-baik sekali. Dituliskan mana dikekalkan di dalam Al-Quran. Siapa hari ni orang baca tentang penerimaan taubat kepada Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu bila Nabi kabur gini, Nabi tanya, adakah ini daripadamu ya Rasulullah? Ka'ab bin Malik tanya, adakah pengampunan ini daripadamu ya Rasulullah? Lalu Nabi kata, la, tidak, bukan, pengampunan ini bukan daripada aku, bahkan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala sahaja yang, Allah Ta'ala yang mengampun, bukan aku. Kemudian Ka'ab bin Malik kabur, aku nak beri sedekah. Mana aku nak beri sedekah semua hartaku. Mana disebabkan Ka'ab bin Malik mendapat nikmat penerimaan taubat daripada Allah Ta'ala, dia bertekad nak beri sedekah seluruh harta dia kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi kabur, amsik, tahan hatimu, tahan sebahagian hartamu, maka dia lebih baik bagimu. Mana sebahagian mu beri sedekah, dan sebahagian lagi mu sedekah, sebahagian lagi untuk mu dan ahli keluarga. Jangan beri belaka. Mana anak bini mu ada juga, kena beri kepada anak bini mu. Mana itu antara sunnah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi akulah. Mana bila orang tu mendapat nikmat daripada Allah Taala, bila dapat nikmat, kita disunatkan beri sedekah sebahagian harta kita, daripada harta kita kepada orang, sebagaimana yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala. Mana sunnah Nabi ya, sebab Nabi akui sendiri bahawa perbuatan Ka'ab bin Malik ni tidak bercanggah dengan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ringkas cerita, mana selepas penakhirannya Ka'ab bin Malik mendapat pujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, manakala puak munafik yang bercakap pelawak, yang bercakap yang cakap dusta di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala turunkan ayat. Allah Ta'ala turunkan ayat kepada Nabi, sayahlifuna billahi lakum, mereka bersumpah dengan nama Allah kepada kamu. Orang munafik ni sebelum sampai ke Madinah, mereka sumpah dengan nama Allah, nak tipumu, nak menyelamatkan diri daripada hukuman. Itu orang munafik. Mereka bersumpah dengan nama Allah kepada kamu, izan qalabtum ilaihim, apabila mu balik kepada mereka, apabila mu balik kepada orang munafik kat Madinah tu, litu'ridu anhum, supaya kamu berpaling daripada mereka, supaya kamu tak layan mereka. Lalu Allah Ta'ala kata, fa'ridu anhum, maka berpalinglah daripada puak munafik. Jangan layanlah puak munafik ni.
innahum rijsum, sesungguhnya mereka itu najis. Puak munafik ni Allah Ta'ala kata najis. Ulama mengatakan najisnya puak munafik ni seperti najis yang keluar daripada tubuh manusia. Tu najisnya puak munafik tu, ulama mengumpamakan. Allah Ta'ala kata wa ma'wahum jahannam, tempat duduk orang munafik ini neraka jahanam kalau dia tidak kembali ke pakar jalan. Orang munafik ni beriman dalam hati, beriman di luar saja. Dalam hati kafir, menentang Nabi SAW, tidak percaya kepada Nabi, tidak percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia Islam diisi orang, diisi orang Islam, di Islam atas dunia. Tapi diisi Allah Taala dia kafir, walaupun ditanang di kubur orang Islam pun tetap kafir, duduk dalam neraka, kekal dalam neraka selama-lamanya. Tempat duduk mereka neraka jahanam sebagai balasan dengan apa yang mereka usahakan. Berbeza dengan orang Islam yang ada buat dosa. Orang Islam yang ada buat dosa, dia tidak kekal dalam neraka selama-lamanya. Sebab dia ada kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Walaupun buat dosa, dak sembahyang, dak puasa, tapi tidak syirik, tidak menyengutukan Allah Ta'ala, bila mati masuk neraka sebetul. Kalau Allah Ta'ala ada ampun, kalau Allah Ta'ala ampun, masuk, dia tidak diazab dalam neraka lah. Allah Ta'ala kata di dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengampun dosa syirik. Allah Ta'ala ada ampun dosa syirik, maksudnya Allah Ta'ala ada ampun dosa orang yang mati di atas, orang yang mati di atas kafir. Maksudnya kalau dia syirik, kemudian sebelum meninggal dunia dia masuk Islam, dia tidak termasuk dalam ayat ni. Allah Ta'ala kata kullil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salam. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika mereka berhenti daripada kafir, kembali kepada Islam, Allah Ta'ala kata yughfar lahum, diampunkan bagi mereka dosa-dosa yang telah lepas. Dosa-dosa yang telah lepas diampunkan oleh Allah Ta'ala kalau dia mati di atas Islam, seperti bayi yang baru dilahirkan. Dan Allah Ta'ala kata wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha, dan Allah Ta'ala mengampun dosa selain syirik bagi sesiapa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Bagi sesiapa yang tidak dikehendaki masuk neraka dulu lah. Dia masuk neraka dulu, qada dosa yang dia buat di atas dunia, kemudian baru boleh masuk syurga. Ini lamanya. Mana sehari akhirat bukan sehari atas dunia. Sehari dunia sekejap saja. Sehari akhirat beribu-ribu lah, beribu-ribu tahun atas dunia. Tak macam atas dunia. Itu kalau mana ada yang diazab 500 tahun, 500,000 tahun, tu qada dosa yang dilakukan oleh orang. Orang neraka, orang kafir, tak ada harapan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tu kesimpulannya orang munafik dalam peristiwa ini. Allah Ta'ala memuji Ka'ab bin Malik sebab dia bercakap benar di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendapat pengampunan, pengiktirafan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan manakala orang munafik cakap pelawak, mula-mula cakap pelawak depan Nabi, nak melepaskan diri daripada Nabi, nak ambuh malu daripada orang, nak ambuh orang kecang. Akhir sekali Allah Ta'ala kecang dia dalam Al-Quran. Selepas 50 hari Allah Ta'ala kecang, Allah Ta'ala malukan dia di dalam Al-Quranul Karim. Tu saya rasa isyarat tu cukuplah. Saya rasa cukuplah sekadar pada malam ini. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.